Jom tonton. Kisah tauladan. Cerita kanak-kanak. Kura-kura dan arnab. Perlumbaan di zaman digital. Di sebuah hutan yang canggih yang dipanggil hutan pintar 5G, tinggal dua sahabat yang sangat berbeza personaliti. Arni si arnab, pantas dan suka menunjuk, dan Kuro si kura-kura, perlahan tapi bijak. Arni selalu mengejek Kuro, hahaha. Kuro, kau ni macam siput naik bas. Kuro hanya senyum dan jawab, laju bukan bererti bijak Arni. Satu hari, mereka dijemput menyertai Forest Grand Prix Virtual Run. Arni terus teriak, aku pasti menang dulu. Kuro baru nak buka kasut, aku dah selfie kat garisan penamat. Arni terus berlari sebaik perlumbaan bermula. Laju macam kilat. Tapi dia asyik berhenti untuk buat selfie, cek notifikasi, dan minum smoothie pokok pisang. Kuro pula, walaupun perlahan, tak pernah berhenti. Dia guna aplikasi hutan Maps, dengar lagu motivasi, dan senyum sepanjang jalan. Ketika Arni sedar dia tertinggal jauh, bateri telefonnya pun habis. Alamak! Macam mana nak cari jalan? Tapi sudah terlambat. Di garisan penamat, semua haiwan bersorak, Kuro menang. Arni tiba lambat dan tercungap-cungap. Lain kali, kata Arni, saya akan fokus dan jangan terlalu yakin. Kuro angguk dan kata, ingat, dalam dunia yang pantas, bersabar itu sangat penting. Arni tersenyum dan berkata, menjadi lambat tidak bererti kita tidak boleh mencapai kejayaan. Kita semua memiliki kelebihan yang berbeza. Yang penting adalah terus maju dan tidak pernah menyerah kalah. Mulai dari hari itu, Arni dan Kuro menjadi sahabat baik. Mereka belajar menghargai kemampuan satu sama lain dan menjadi baik serta rendah hati. Dan begitulah, pelajaran dari si kura-kura dan sang arnab yang mengajar kepada kita nilai kerendahan hati lebih berharga daripada kesombongan. Maka, tamatlah kisah kura-kura dan arnab, perlumbaan di zaman digital. Thanks for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.